TikTok kita. Jauh kita buat untuk dia memberi penerangan secerahan berkaitan dengan tajuk apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan, kata orang tak kenal maka tak cinta lah. Jadi kita minta Wan untuk mungkin bagi penerangan peringkas. Mungkin ramai dah kenal Wan, tapi di Kuantan ni mungkin ramai yang rindukan ketibaan Wan sampai ke Kuantan, dan alhamdulillah sampai juga pada hari ini. Jadi kita serah kepada Wan untuk sampai ke sepatah kata, kita akan jangan mungkin baik data di Wan dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tanya juga sahabat-sahabat kat TikTok ni. Tak dengar ni? Pusing dia punya receiver. Bunyi pecah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara moderator Dekan Hafiz. Pertama, alhamdulillah daripada Jeli Kelantan betul pukul 10 pagi tadi sampai sini lebih kurang pukul 6. Alhamdulillah melintasi perjalanan tidak bukan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di bumi Kuantan, Pahang yang bumi bertuah. Saya Wan Husin bin Wazir, berumur 32 tahun, tinggi tak lepas jadi tentera, berasal daripada Jeli Kelantan. Saya merupakan Ketua Penerangan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Kebangsaan, Naib Presiden 1 Himpunan Siswa Kelantan, di peringkat negeri pengurusi Pertubuhan Idealis Anak Muda, di peringkat parti Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda Bahagian Jeli, dan ahli jawatankuasa UMNO Bahagian Jeli. Itu dalam parti. Sekarang ini orang gelar Husin TikToker, memang aktif di media sosial, menjadi tukang terang kepada masyarakat melalui media sosial. Jadi itu sajalah perkenalan terhadap diri saya. Saya lulusan Universiti Malaysia Sabah. Saya belajar di UMS 3 tahun, dan ketika saya berada di UMS, saya merupakan timbalan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah yang terlibat dalam kepimpinan peringkat universiti. Dan pada tahun 2016 saya dilantik sebagai jurucakap mahasiswa nasional dan bersidang di sidang Dewan Rakyat. Ketika itu ada parlimen mahasiswa, kami dihimpunkan kepimpinan mahasiswa di peringkat universiti seluruh negara, diberi ruang duduk di kursi dalam parlimen, kursi-kursi YB, bagi membahaskan isu-isu yang melibatkan mahasiswa, utamanya PTPTN, bantuan dulu bantuan voucher buku, My Brain, peluang mahasiswa untuk terlibat dalam dunia perniagaan. Jadi itu suara-suara dan saya menjadi jurucakap dan jurubahas ketika itu. Itu sajalah. Dan sekarang ini terlibat dalam NGO. Pelajar.
dia punya intro tu, dia punya apa kata orang, pengalaman tu panjang. Walaupun umur baru 32